how I make my own chili oil. I don't know how you guys make your chili oil, but this is my way. Tengah tunggu minyak ni panas. Lepas tu nanti kita akan goreng. Kita akan letak garlic and bawang merah and chili tu dekat dalam ni. Ooh, it's freaking hot. Oh. So we need to slow down the heat. Oh my god, it's burning a little. So kita kena kacau macam ni. Kacau je. Dan kita kena letak garam dia. Kita letak sikit ajinomoto. Lepas tu kita letak 1 spoon of sugar. Ataupun nak lebih pun boleh. Gaul-gaul macam ni. Letak 1 sudu chili powder. Atau ni kita kena letak kat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya. Masukkan ada rest ni dalam bowl. Kacau macam ni. Nampak tu. So I suka chili oil yang ada sedap-sedap ni. Oh, tengok tu. Sedap ya. Manis dia cukup, masin dia cukup, pedas dia pun cukup. Semuanya sedap. Rasa garlic dia tu best. So recommended.